Melati kuntum tumbuh melata, sayap merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulai kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillah, hamba mulakan bicara. Sebelum kata menyusun bicara, izinkan hamba memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Adam Husaini bin Muhammad Lokman, pelajar tingkatan 4 yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Agama Mahad Al-Mizan yang bernombor kod AFT 4002. Tatkala zaman melaju deras dan manusia sibuk mengejar bayang dunia, ada sebuah kitab yang menyuruh kita kembali kepada akar, kembali kepada jiwa bangsa, kembali kepada bahasa yang pernah menyatukan budi dan akal. Kitab itu berjudul Zakbar, Ahli Fikih dan Ahli Bahasa, karya tangan halus seorang serikandi ilmu, Profesor Emeritus Asma Haji Omar, yang telah menyulam sejarah perjuangan dan pemikiran ke dalam lembaran yang penuh hikmah ini. Buku ini boleh didapati dengan harga RM35 sahaja di mana-mana kedai buku yang berdekatan. Buku ini setebal 261 halaman dan buku ini juga mempunyai sisipan sebanyak 13 bab. Buku ini bukan sekadar cacatan perihal seorang tokoh, tetapi naskah yang menyingkap jiwa seorang mujahid ilmu yang hidupnya didermakan untuk mengangkat martabat bahasa ibunda. Bulan purnama di langit malam, sinarnya menerangi kegelapan. Zakbar hadir dengan ilmu dan hikmah, menuntun bangsa keluar dari kegelapan. Zakbar, nama yang disebut dalam diam, tetapi jasanya bergema dalam tiap kalimah yang kita lafaz hari ini. Beliau bukan sekadar penggubal tata bahasa, bukan hanya pensyarah dan pengarang. Beliau adalah penjaga roh Melayu yang memerangi kebodohan dengan akal dan pena. Asma Haji Omar dalam karya ini tidak menulis dengan tangan semata, tetapi dengan hatinya yang penuh kasih kepada warisan ilmu. Beliau menelusuri jejak Zakbar dari tanah kelahiran ke ruang-ruang kuliah ke medan penulisan sehingga kita merasa seakan-akan hidup bersama tokoh itu. Karya hasil pena Profesor Emeritus Asma Haji Omar ini sangat menarik dan syarat dengan motivasi. Nilai murni yang boleh dijadikan sumber inspirasi buat kita semua. Membaca buku ini, hamba terasa berbicara dengan sejarah. Setiap halaman adalah hela nafas perjuangan. Setiap ayat adalah doa untuk bangsa yang semakin alpa. Zakbar bukanlah manusia yang sempurna, tetapi beliau memiliki satu sifat yang amat mulia, yakni cinta yang mendalam kepada bahasa dan bangsanya. Dan cinta itulah kini diwariskan kepada kita melalui tangan dan pena Asma Haji Omar. Wahai bangsa, apalah ertinya kita berbangga dengan tamadun silam jika tidak mengenang, tidak membaca dan tidak mengambil iktibar daripada mereka yang meletakkan asasnya. Buku ini harus dibaca oleh setiap anak muda, harus dimiliki oleh setiap pecinta ilmu kerana padanya tersimpan bukan hanya sejarah tetapi jati diri sebuah bangsa. Pengajaran yang boleh kita memperoleh daripada karya ini ialah kepentingan ilmu dalam membentuk jati diri. Maka hamba menyeru, marilah kita menjulang semula nama Zakbar, bukan dengan tugu, bukan dengan anugerah, tetapi dengan ilmu yang diamal dan bahasa yang dimartabatkan. Terima kasih kepada Asma Haji Omar kerana menghadiahkan kita kitab ini yang bukan sekadar membuka mata tetapi juga menyentuh hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.